Jadi mandi sunat yang seterusnya adalah mandi sunat gerhana. Mandi sunat gerhana. Sunat juga mandi ketika berlaku gerhana, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Mandi ini juga dikiaskan kepada hari Jumaat, kerana apabila berlakunya gerhana, sunnah kepada diri seseorang untuk menunaikan solat gerhana secara berjemaah. Bila berlakunya contoh gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sunnah untuk diri seseorang untuk mendirikan sembahyang sunat gerhana matahari ataupun bulan secara berjemaah. Jadi disunatkan kepada dirinya untuknya mandi dulu sebelumnya datang sembahyang sunat gerhana secara berjemaah tadi. Sama macam sembahyang Jumaat juga. Kita nak tahu mun Jumaat kita tahu waktu Zuhur adalah waktu sembahyang Jumaat. Mun gerhana bulan ataupun gerhana matahari, contoh gerhana bulan berlaku pada pukul 9 malam. Jadi kita tahu sembahyang akan dilakukan pada pukul 9 malam di Masjid Al-Baqarah. Jadi pukul 8.30, 8 suku itu kita dah mandi dulu dah. Mandi sunat gerhana bulan kerana Allah Ta'ala. Aku mandi sunat gerhana bulan kerana Allah Ta'ala, niatnya. Mandi kayak kita pergi sama macam hari Jumaat, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bersih untuk pergi mandi sembahyang sunat gerhana bulan. Ini sama macam sama konsepnya dengan sembahyang hari Jumaat. Kemudian mandi yang seterusnya, pernah ibu-ibu bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah SWT pernah dengar perkara itu, adalah mandi sunat istisqa. Pernah dengar istisqa? Iaitu solat yang dilakukan untuk meminta hujan. Di zaman tu jarang berlaku. Di zaman Nabi SAW banyak kali berlaku. Sebab apa? Kemarau yang sangat-sangat teruk sehingga kebunnya sahabat-sahabat menjadi kering kontang. Tidak ada sumber pendapatan, tidak ada sumber makanan, sehingga sahabat-sahabat datang dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kita adakah cara untuk kita meminta hujan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi SAW melakukan solat istisqa, iaitu solat untuk untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan gerhana tadi. Caranya sama, dilakukan sembahyang secara berjemaah. Dan disunnahkan sebelum datang sembahyang berjemaah tadi mandi sunat istisqa, iaitu mandi sunat meminta hujan. Dalam bahasa Melayunya mandi sunat meminta hujan lah. Dan solat sunatnya digelar sebagai solat sunat meminta hujan. Tapi jarang perkara itu berlaku. Pernahkah ibu-ibu bapa di situ sembahyang sembahyang sunat minta hujan? Pernah? Pernah. Kami pun pernah. Belum pernah nemu dia. Tapi insya-Allah untuk kita tahu. Andai katalah ni tahu keadaan akan berlaku, keadaan yang sangat-sangat panas macam hari tu, subhanallah, yang panas benar itu. Kita ulah di Padawan, di Kuching panas benar, ya Allah, berpeluh-peluh. Berapa kali ambil balik rumah tukar baju pergi berpeluh-peluh, sangat-sangat panas. Boleh insya-Allah lagi sikit lagi, banyaklah. Habis tu insya-Allah minggu depan saya ada minggu depan insya-Allah. Pada bulan depan kita akan masuk bab solat. Dan bab solat ni insya-Allah lah lama lah. Sebab dalam solat ni ada banyak pecahannya. Ini ada ta'rif solat, ada azan, ada iqamat, ada rukun solat, ada pembatalan solat, ada bacaan dalam solat, ada solat berjemaah, ada solat Jumaat, ada solat qasar dan jamaah, dan juga solat-solat sunat. Kemudian mandi sunat yang disunnahkan kepada kita oleh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sesiapa yang telah memandikan mayat hendaklah dia mandi. Saya bilang, sesiapa yang telah memandikan mayat hendaklah dia mandi. Dan dalam sebuah hadis yang lain lagi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diwajibkan ke atas diri seseorang yang telah memandikan mayat untuk bermandi. Maksudnya sunnah untuk kita mandi setelah kita memandikan jenazah, tapi hukumnya bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Sebab Nabi
sabda 2 kali. Sebab sahabat ni bilanya dengar Nabi pada jamiah, dia akan beranggapan perkara yang adalah wajib. Baik, Nabi sabda 2 tempat yang berbeza. Sabda Nabi yang pertama adalah, hendaklah sesiapa yang telah memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Dan dalam sebuah hadis lagi Nabi SAW tidak diwajibkan ke atas diri seseorang yang telah memandikan jenazah untuk bermandi. Jadi sunnahnya adalah mandilah. Apa mandinya? Mandi selepas memandikan jenazah. Dan sunnahnya adalah, andai kata kita ditugaskan untuk mandikan jenazah, dan mana-mana jenazah, ataupun kita mandi jenazah ahli keluarga kita. Nah, setelah kita memandikan mereka, maka disunnahkan untuk kita untuk mandi selesai sahaja daripada memandikan jenazah tersebut. Nah, dekat kita selesai mandikan jenazah itu belum kan, sebelumnya andai kata dekat ni kita mandi, tugas kapan adalah tugas orang lain. Sebab mandi, kat mandi dia akan kapankan, lekas kapankan baru akan disolatkan. Jadi ada tempoh untuk kita balik ke rumah untuk mandi sunat. Ataupun setelah daripada selesai pengemumian, kita balik, kita mandi sunat. Mandi sunat apa? Mandi sunat selepas memandikan jenazah. Aku mandi sunat selepas memandikan jenazah kerana Allah Ta'ala. Banyak mandi sunat ni sebenarnya. Mandi je dapat pahala. Nah, siapa ni mau tahu sih? Jangan ada mesti tahu lah, ada yang jenis malas nak mandi. Nah, tapi mun mandi dapat pahala nang, ya Allah, beruntungnya kita Islam tu. Nah, sikit lagi ya. 3 lagi. Boleh ah? Insya-Allah kan. Silakan. Jadi kemudian mandi yang seterusnya adalah mandi apabila seseorang yang kafir memeluk agama Islam. Yang pertamanya perlulah mandi junub, dan juga ada sunat. Nah, sebelumnya angkat syahadah, dia kena mandi junub. Sebelumnya sebut syahadah, sebelumnya berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makanya kena mandi junub. Kita kena ajarnya cara mandi junub. Dan selepas sahajanya memeluk Islam, dia disunnahkan untuk mandi untuk seseorang yang bukan Islam. Apabila dia memeluk Islam, untuknya mandi. Dia adalah sunat bagi mereka. Saya ada masalah, si pula saya ada masalah. Sebab ia adalah mandi. Apa? Ia adalah sunat. Dan juga yang nombor 7 ni adalah mandi orang gila. Nasi mandi orang gila. Apabila seseorang yang gila, tersembuhnya daripada penyakitnya, maka disunatkan baginya mandi kerana dibimbangi sewaktu dia dalam keadaan gila dahulu, dia terkeluarnya mani ataupun terkeluarnya apa-apa perkara-perkara lain. Maka orang gila tahu si macam ni orang gila. Keadaannya kita tahulah. Kita boleh definisikan seseorang tu dalam keadaan gila dengan keadaan rupanya, dengan keadaan kelakarnya, dengan keadaan pakaiannya, dengan keadaan gaya hidupnya. Hari tu okey, jumpa contohnya makan tepi jalan raya, nang kelakar suami. Nang gaya rupa orang gila lah. Gaya esoknya ni dah bagus dah. Pandai semua. Kira baguslah dah sembuh daripada penyakit gila. Ataupun ada di kalangan ahli keluarga kita yang mana ada terkena penyakit gila, tiba-tiba sembuh, maka disunnahkan kepada diri mereka untuk mandi. Dan yang terakhir sekali adalah mandi sunat yang berkaitan dengan manasik haji. Adakah di kalangan kita yang pergi menunaikan haji daripada masjid tu tahun tu? Adakah di kalangan karya kita? Saya dengar InsyaAllah tahun depan kita semua pergi sama-sama. InsyaAllah, amin. Kita tahu kita ada orang lagi. Jadi antaranya ini adalah untuk manasik haji lah. Ketika mananya ini ada mandi sunat ihram, mandi ketika memasuki kota Mekah, dan juga mandi ketika wukuf di Arafah, mandi ketika melontar jamrah di hari tasyrik, dan juga mandi ketika memasuki kota Madinah. Ini adalah antara mandi-mandi yang disunnahkan kepada diri seseorang apabila dia pergi untuk menunaikan ibadah haji.
Jadi insya-Allah ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah setahun kita belajar tentang perkara taharah iaitu kesucian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri saya, ibu-ibu, bapa-bapa taufik hidayah untuk kita amalkan perkara tersebut dalam kehidupan harian kita. Jadi insya-Allah kan selesai dah kita bab taharah kita, dan insya-Allah pada minggu depan pada bulan depan kita akan masuk dalam bab solat. Jadi insya-Allah segala yang baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang buruk atas kelemahan dan aib diri saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf dengan ibu-ibu, bapa-bapa, dan saya tutup majlis dengan tasbih kepada Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik.